idgham. Jadi tuan-puan Ibu Raya, hari ini kita nak masuk siri ikhfa hakiki, sama juga dia dekat bawah nun, hukum nun mati dan juga tanwin. Okey, ikhfa hakiki ni kita akan jumpa banyak dalam Al-Quran. Okey, kalau kita tak tahu cara untuk baca ikhfa hakiki, dia akan jadi masalah lah untuk kita. Sebab dalam Al-Quran dia banyak, dan juga huruf-huruf dia ada 15 huruf tuan-puan. Ada 15 huruf. Kalau kita tak tahu tuan-puan, dia akan jadi masalah untuk kita. Lagi-lagi untuk tuan-puan Ibu Raya yang nak tadarus. Okey, dekat sini saya sharekan dulu saya punya ni, nampaknya tuan-puan. Okey, ni kita punya modul kita, iaitu Nota Klinik Tajwid Siri Ikhfa Hakiki. Okey, konsepnya adalah seperti klinik tuan-puan. Maksudnya tuan-puan ada masalah, tuan-puan ada sakit, kita akan rawat pada hari ini, insya-Allah. Okey. Jadi yang pertama tuan-puan, okey, sebelum kita nak masuk ke dalam topik kita hari ini, kita kena tahu dulu objektif kita pada hari ini, iaitu yang pertama kita nak capai apa dia tuan-puan? Yang pertama kita nak pastikan bacaan kita. Okey, sorry. Kita nak kenal nun mati dan juga tanwin yang bertemu dengan ikhfa hakiki. Ini yang pertama. Objektif kita nak tahu mana satu hukum ikhfa hakiki ataupun bukan ikhfa hakiki. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu, tak perlu hafal pun tuan-puan. Ni kita tak perlu hafal pun, 15 huruf tu banyak. 15 huruf tu banyak tuan-puan. Jadinya kita tak perlu hafal. Kita ada nanti tips dia tuan-puan. Macam mana kita nak tahu ini hukum dia ikhfa hakiki tanpa kita perlu hafal 15 huruf tu tuan-puan. Okey, yang ketiga, kita nak faham konsep dia macam mana ni, cara bacaan dia. Macam mana nak samarkan bunyi nun sakinah ataupun tanwin tu. Yang kelima, kita nak kawal dengung dua harakat tu dengan kadar yang sederhana dan seimbang, tak terlebih dan tak kurang tuan-puan. Ni maksudnya. Okey, yang seterusnya, nak bezakan, nak tahu apa beza izhar halqi, idgham ma'al gunnah dan juga iklab. Apa perbezaan tiga hukum tu yang utama, iaitu yang pertama ikhfa, idgham dengan izhar. Apa beza tiga tu tuan-puan? Dia dekat-dekat tu tapi dia ada perbezaan. Okey, seterusnya, mengenal punca kesalahan yang selalu tuan-puan mungkin tersilap sebelum ni, kita nak betulkan sama-sama. Okey, membaca ayat Al-Quran dengan bunyi yang kemas dan seterusnya. Makhraj huruf, nafas dan bacaan, insya-Allah kita nak sentuh semuanya tuan-puan. Okey, baik. Yang pertama sekali, sebelum kita nak tahu cara bacaan dia semua tu tuan-puan, yang pertama sekali kita kena buat adalah kita kena tahu dulu apa maksud ikhfa hakiki. Kalau kita nak belajar apa-apa topik pun tuan-puan, yang pertama sekali kita kena kenal dulu. Kata orang tak kenal maka tak cinta tuan-puan, betul tak tuan-puan? Okey, jadi kena kenal dulu ikhfa hakiki ni. Kalau tak kenal, dia akan jadi susah di kemudiannya. Yang pertama dulu, apa maksud ikhfa hakiki? Apa maksud ikhfa tuan-puan? Kalau idgham maksudnya masuk. Kalau izhar maksudnya jelas. Kita dah hurai minggu sebelum-sebelum ni tuan-puan. Jadi ikhfa ni Sembunyi. bermaksud, ya, kita sembunyikan. Eh, Kita sembunyikan bunyi tu. Macam mana nak sembunyikan? Nanti kita tengok sama-sama. Jadi ikhfa ni bermaksud sembunyikan. Okey. Iaitu apabila bertemu salah satu daripada 15 huruf yang kita akan bincang nanti. Apabila nun mati ataupun tanwin jumpa dengan 15 huruf. 15 huruf ikhfa. Nanti cara bacaan dia akan jadi ikhfa hakiki. Okey, ni konsep dia. Jadi maksud ikhfa bermaksud Yang sembunyi. sembunyi. Maksudnya sembunyi tuan-puan. Saja je tu. Okey. Baik, prinsip asas dia bacaan ikhfa hakiki. Ni prinsip dia, iaitu asas dia yang tuan-puan kena pegang betul-betul. Prinsip asas dia iaitu yang pertama, bila kita sebut ikhfa tadi bermaksud sembunyi, jadi bunyi nun tu kita tak perlu jelaskan sepenuhnya. Dia akan bunyi sembunyilah. Sebab kita dah sembunyikan nun,
bunyi nun tu dia tidak akan jelas. Macam mana nanti kita bincang. Yang kedua, kita tak boleh masukkan ke dalam huruf selepasnya. Ni tak boleh tuan-puan Itu idgham. Kalau kita masuk dia akan jadi idgham. Ikhfa macam mana? Nanti kita cuba tengok. Okey, yang ketiga dia ada dengung dua harakat. Ni sama juga dia ada dengung dua harakat. Okey, seterusnya lidah tidak boleh menyentuh makhraj huruf nun. Lidah kita tak boleh sentuh makhraj huruf nun. Kalau kita sentuh je huruf nun, nanti dia akan bunyi dengan jelas. Huruf selepasnya tetap disebut dengan jelas. Okey, kita tengok sama-sama. Kesalahan yang biasa kita mungkin terbuat sebelum kita belajar ni dulu, mungkin kita terbuat. Iaitu, yang pertama kita baca macam izhar. Saya bagi satu contoh lah. Kita ambil satu contoh kan. Okey ni tuan-puan. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ. Kebanyakan orang, tuan-puan, kalau dia tak tahu ikhfa hakiki ni, kebanyakannya dia akan baca dengan anta. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ. Dia sentuh pada makhraj huruf nun. Jadi itu salah. Sebab apa salah? Sebab bunyi nun tu akan jadi jelas. Akan jadi izhar. Padahal hukumnya ikhfa hakiki. Tapi bila sentuh nun, dia akan jadi jelas. Tak boleh. Contoh yang lain. Bikumul bahra fa'anjayna. Fa'an, dia pergi sentuh huruf nun, maka dia akan bunyi jelas. Salah. Jadi ini tuan-puan, kesalahan yang biasa kita buat adalah kita baca izhar, kita baca ikhfa tu dengan cara dia macam izhar. Salah. Bila nun jelas. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, dia pergi masukkan pula. Dia pergi masukkan. Anta, dia pergi masukkan. Itu pun salah. Yang ketiga, dengung terlebih. Sepatutnya dua harakat. Tapi terlebih panjang. Sampai 3, 4, 5 harakat. An, anta. Contoh. Contohnya dia belajar lagu-lagu kan. Jadi dia nak cuba. Tapi dia punya dengung tu terlebih panjang. Maka ini pun adalah kesalahan tuan-puan. Okay, seterusnya yang keempat iaitu dengungnya pendek pula. Anta. Satu harakat je tak cukup tuan-puan. Dia kena dua harakat. Okay, seterusnya makhraj huruf selepasnya tidak tepat. Okay, kita tengok sama-sama tuan-puan contoh dia. Okay, ni rawatan ikhfa hakiki. Rawatan ikhfa hakiki. Yang pertama sekali kita dah bincang tadi, ikhfa tadi bermaksud kita nak sembunyikan, menyembunyikan. Itu masuk ikhfa. Okey, huraian berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin tadi bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki. Okey. Ini adalah huruf dia tuan-puan. Ini adalah huruf dia. Yang pertama huruf ta, sa, jim, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Jadi ada 15. Cuba kira tuan-puan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 15. Okey, ini adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Okey, perlu ingat tak tuan-puan? Macam mana nak ingat? Tanpa kita perlu ingat. Macam mana nak ingat tanpa kita perlu ingat tuan-puan? Jadi dia ada cara dia, tips dia tuan-puan. Jadi beruntunglah tuan-puan yang masuk dalam kita punya seminar kita pada pagi ni tuan-puan. Kita akan kongsikan macam mana kita nak kenal ikhfa hakiki tanpa kita perlu hafal. Hafal ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki. Baik, yang pertama sekali tuan-puan, huruf-huruf ini berada pada kedudukan makhraj pertengahan. Ni sebab berlakunya ikhfa hakiki. Kalau orang tanya kita, contoh lepas seminar ni orang tanya kita, kenapa huruf-huruf ni 15 huruf ni dia jadi ikhfa hakiki? Kenapa hamzah, kenapa huruf ba contohnya, kenapa dia huruf-huruf yang selain tu tak masuk dalam ikhfa hakiki? Sebabnya ini tuan-puan. Sebab berlakunya ikhfa hakiki adalah huruf-huruf ni, ta, sa, jim, dal, zal, semua ni 15 huruf ni dia berada pertengahan.
Okay, dia kedudukan makhraj huruf dia berada pertengahan antara izhar dan juga idgham. Dia tidak terlalu dekat dengan huruf nun dan dia tidak terlalu jauh dengan huruf huruf nun. Di tengah-tengah ni, maka sebab itulah 15 huruf ni dia hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Kalau idgham, huruf-huruf dia dekat dengan huruf nun. Jadi dia masukkan. Okay, dia ambil kira makhraj dan juga sifat huruf. Kalau izhar pula, huruf dia dikerongkong jauh dengan huruf nun, maka dibaca dengan jelas. Okay, ikhfa hakiki di tengah-tengah. Dia tak jauh sangat, dia tidak terlalu dekat. Jadi itulah, dan juga dia ambil kira juga sifat-sifat huruf tersebut.